umur mungkin dah ada anak 4-5 baru nak sedar. Macam mana tu? Ada implikasi dia lah kan. Contohnya macam kalau kita rujuk statistik keuangan, macam ramai sekarang ni setiap hari 50 macam tu di-declare bankrupt tau. 50 orang di-declare bankrupt. Ramai tak Hafiz kan? Ramai, maknanya ramai yang tak rancang keuangan dan terperangkap macam tu lah. Sebab katalah macam baru mula kerja dah boleh apply credit card. Lepas tu belanja credit card. Jadi berbelanja melebihi daripada pendapatan. Maknanya awal-awal bila dah declare bankrupt tu dan you nak keluarkan daripada status bankrupt tu bukan mudah lah. Maknanya bila dah bankrupt tu tak boleh buat pinjaman, tak boleh nak macam ada aset. Kadang-kadang kad bank pun tak boleh ada tau. Maknanya tak ada kad bank sendiri. Lepas tu tak boleh nak keluar overseas. Jadi ada banyak masalah-masalah lain tau. Jadi memang macam mana tu kalau tak ada kad bank? Itulah. Jadi sebenarnya macam nak kena, sebab you dah bankrupt. Jadi kalau katalah nak ada kad bank tu, kita kena minta permission dengan insolvency. Maknanya kita kena pergi dekat insolvency untuk buka macam satu account. Maknanya dengan permission lah. Kita kena mungkin berhubung pula dengan AKPK, rancang balik kita punya perbelanjaan. Lepas tu macam mana dia nak keluarkan daripada bankruptcy tersebut. Jadi dia punya implikasi tu banyak lah saya rasa. Jadi macam kalau boleh, macam ramai ni dapatlah hidayah cepat sikit macam, supaya jangan terperangkap dalam keadaan tersebut lah. Jadi sebab bankrupt ni macam satu benda yang kadang-kadang kita anggap mustahil boleh kena bankrupt sebagai orang biasa kan. Kita rasa macam company yang ada, company besar lah kan. Dia company besar mungkin dia boleh bankrupt sebab dia buat loan apa lah kan. Tapi macam kita orang biasa sebenarnya kita pun boleh bankrupt. Boleh bankrupt. Dan surprisingly yang ramai bankrupt ni ialah yang berumur 35 tahun ke bawah. Saya dah 35. Okay. Jadi sebab itulah tak merancang perbelanjaan. Lepas tu mungkin dia apply credit card, tak boleh nak bayar credit card tersebut. Lepas tu ataupun credit card lah ni, credit card ataupun loan, katalah macam contohnya loan kereta. Mungkin ambil loan ni macam tak nak lah, tak main lah yang yang national ni kan, Proton semua tak nak ambil terus yang ni, jadi tak mampu nak bayar. So bila you ada, kalau kita panggil dekat SITOS kan, macam Sikris yang macam kita miss the loan punya payment. So mula-mula SITOS, lepas tu Sikris, lepas tu bankrupt lah after you tak boleh nak bayar dia punya loan installment tu semua. Dan ada juga kadang-kadang yang ambil konon-konon lah macam tadi lah, maknanya macam boring makan gaji, nak cuba buat bisnes, tapi cuba buat bisnes ambil loan, buat personal loan 50,000, lepas tu tak mampu nak bayar the loan. So you can declare bankrupt also lah because of that.